Selangor FM bukan sebarang stesen. Anda sedang mengikuti Ruangan Jena Icon yang pastinya setiap hari Khamis bermula 3.15 petang tadi, dan sekarang ini lebih kurang 13 minit saja lagi sebelum kita akan menempuh ke pukul 4 petang, sekaligus mengakhiri temu ramah ataupun temu bual kita bersama dengan tetamu Jena Icon hari ini, iaitu Puan Nurlina ataupun Mama kita ni. Ya, Mama, saya sebenarnya kan cerita sendiri pandangan peribadi saya masa saya nak buat appointment dengan Mama tempoh hari bila saya panggil boleh cakap dengan Puan Nurlina, kita nak bagi cermata kan Selangor FM semua. Lepas tu tak apa, awak pun anak Mama juga. Bagi hadiah kat adik-adik. Saya rasa cukup tersentuh sebenarnya. Alhamdulillah. Memang sebenarnya saya memang suka sangat menganggap semua insan dalam dunia ni adalah anak saya. Walaupun hampir seusia dengan saya. Sebab saya cintakan semua insan dalam dunia ni. Sebab itu saya lahirkan satu program kesedaran Cinta Tanpa Sempadan. Itu yang maksudnya dari segi jelajah, saya akan pergi jelajah satu dunia, insyaAllah saya nak. Dan saya dalam misi Cinta Tanpa Sempadan, saya nak buat filem, nak buat album, nak buat bukan album, maksudnya memang Alhamdulillah Datuk Siti Nurhaliza yang sudi menyanyikan lagu saya. Dan insyaAllah nanti kita perdengarkan lagu Cinta Tanpa Sempadan ya. Dan di mana saya akan bawa untuk saya pergi jelajah. Dan kalau saya pergi ceramah ke mana-mana apa semua, memang saya memang mengetengahkan misi saya sendiri, iaitu misi Cinta Tanpa Sempadan, iaitu saya nak berkongsi cinta dengan semua orang melalui pengalaman, dan saya nak lahirkan perasaan cinta saya pada semua insan dalam dunia ini, makhluk Allah, insyaAllah. Mungkin Mama dah bersiap sedia ya. Mungkin ada yang akan memutarkan keadaan keikhlasan Mama ni sebagai seorang yang mungkin nakkan publicity ke atau macam mana? Pada saya perkara ini dah lama berlaku dah nak. Depan saya ada orang mengatakan, seorang wanita, dia kata, Puan ni gila glamour macam tu. Saya kata, Alhamdulillah. Kalau glamour, kalau publicity tu boleh memberi anak saya sesuap nasi, biarlah dengan glamour. Saya pinjam kata-kata kawan baik saya bernama Puan Rahana. Dia juga bekas wartawan utusan ya. Dia memang melihat saya dari pandangan positif. Dia kata, Lina, kalau lain kali orang cakap macam tu, kamu jawab. Kalau glamour ataupun publicity tu boleh memberi anak saya makan, biarlah dengan glamour, biarlah publicity. Sebab apa? Orang tak beri anak kita makan, kita yang beri anak kita sendiri makan. Jadi pada saya anggap orang yang mengata saya di luar, orang yang mencemooh saya, orang yang benci saya, sekadar batu-batu di jalanan sebenarnya. Dan saya doakan mereka kembali, akan mereka menjadi lebih hebat daripada saya sebenarnya. Itulah doa saya hari-hari. Ya Allah, Tuhanku, aku mohon pada Allah, Kau ampunkanlah saya dosa-dosa orang yang menghina aku, Ya Allah. Kau kurniakanlah kepada mereka satu kenikmatan yang mereka tak pernah rasa sebelum ini, dan mereka akan lebih hebat daripada aku, Ya Allah. Itulah doa saya. Itu dia, saya cukup tersentuh sebenarnya. Okey, Puan Nurlina ya, agaknya menerusi pernim ataupun konsep keluarga besar, keluarga Puan Nurlina ni sendiri agaknya di masa hadapan, selain matlamat utamanya untuk terus membesarkan penghuni-penghuninya ataupun anak-anaknya, anak-anak anugerah itu, apa agaknya lagi perancangan untuk mungkin di masa akan datang? Alhamdulillah. Saya insyaAllah dalam masa yang terdekat ni, iaitu bulan 4 ya. Bulan 4, pada 22 bulan 4, saya akan mengerjakan umrah bersama anak-anak anugerah saya. Dan bulan 5 juga saya akan mengerjakan umrah bersama anak-anak saya. Jadi semuanya sekali. Saya bawa kali ni 20 orang. Jadi saya ingin mengajak semua insan-insan di luar sana, khasnya di Malaysia, untuk sama-sama berkongsi cinta saya sepanjang mengerjakan umrah di Tanah Suci. Dan dalam program umrah menyelami erti sebenar Cinta Tanpa Sempadan Nurlina Alawi. Sebenarnya anak-anak saya, untuk pengetahuan Syahrul, saya dah bawa anak-anak anugerah dah 10 orang. Setakat ini dah 10 orang yang saya bawa pada tahun 2009 dan 2010. Dan Alhamdulillah anak kandung dah 6 orang. Jadi sekarang ni saya memang nak bawa lebih ramai lagi anak-anak saya yang lain, dan juga semua anak-anak yang senasib dengan anak saya. Bukan anak saya saja sebenarnya. Kalau saya ada rezeki, memang saya nak bawa semua. Dan saya Alhamdulillah dapat bekerjasama dengan travel agent, iaitu kalau dulu dengan Harmony Travel Agent and Tours, kini saya bersama Muhammadiyah
travel agent and tours, di mana saya sebagai Nolina Alawi Sdn Bhd bertindak sebagai event organizer, dan saya sendiri sebagai event, dan saya sendiri sebagai ikon mungkin, dan saya sendiri sebagai emak, dan saya sendiri sebagai isteri kepada suami saya. Jadi pada saya tak mustahil kan untuk kita menyukakan hati insan-insan yang kita sayang dalam dunia ni. InsyaAllah. Dan kalau mereka nak terus mungkin ada pendengar-pendengar di luar sana yang kalau nak terus serta, mereka juga boleh berbuat demikian. Ya, saya boleh. Dan mereka boleh hubungi saya di talian 017 608 8219. Tak apa, saya ulangi, 017 608 8219. Baiklah, jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan lagi bersama dengan talk set yang terakhir, mungkin kata-kata ucapan terakhir daripada Puan Nolina. Namun begitu, kita berhibur lagi dengan ini dia lagu persembahan daripada Datuk Siti Nurhaliza, lagu yang berjudul Cinta Tanpa Sempadan. Lagunya dibuat khas untuk program saya, iaitu program Jelajah Cinta Tanpa Sempadan, di mana syarikat saya yang appoint alhamdulillah Helen Yap untuk dia membuat lagu saya, lagu Cinta Tanpa Sempadan, dan ditulis oleh Budi Hikayat, lirik dia lah. Jadi alhamdulillah Datuk Siti sudi menyanyikan lagu saya dengan percuma. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk, kerana Datuk sebagai askar wataniah, kebetulan suami saya adalah timbalan komander askar wataniah, jadi bekerjasama sebagai askar wataniah untuk menggembeling tenaga untuk bersama-sama saya. Dan program Jelajah Cinta Tanpa Sempadan telah dirasmikan oleh Datuk Zahid Hamidi pada bulan 5 tahun 2012. Dan insyaAllah program Cinta Tanpa Sempadan ni tidak ada ending. Saya akan buat berbagai-bagai program untuk merealisasikan impian kami. Dan liriknya ditulis oleh Puan sendiri? Tidak, boleh oleh Budi Hikayat, dan cita rasa saya sendiri. Di belakang template tu ada lagu. Okey, kita dengarkan sama-sama lagu ini untuk anda. Terus dengar kami di Radio Malaysia Selangor FM. Semesti kami bukan sebarang stesen. Dan dinyanyikan sekali dengan Nurul Hidayah, iaitu anak pada Datuk Zahid sendiri. Dia mereka berdua. Ya. Dengarkan sama-sama. Lahir kita di sini, tak meminta apapun, jangan disisihkan, sunyi dan sepi. Hadir kita di sini, engkau dan aku sama, senyum di antara kita, perasaan nan serupa. Seandainya tanpa belasmu hilanglah seri, pudar dunia ini.
Itu dia lagu yang sungguh menyentuh persembahan daripada Datuk Siti Nurhaliza, mengisi lagu yang berjudul Cinta Bersemi. Anda sedang mendengar Cinta tanpa sempadan.